Ya. Biryani. Biryani Dam Shahab. Cakwe. Hai, hari ni kita nak pergi Bazar Ramadan. Dekat mana? Bazar mana ni? Di universiti. Nama universiti. Diskon. Ayam ada, hitam ada. Naik flight ke? Kita flight kan? Kita tahu nak Cik sekolah agama. Rendang daging. Bicara ayam goreng, macam merasakan ayam goreng dia. Okey, tamat. Jumpa apa? Izan nak beli apa? RM6. Abah. Yang mana biasa? Gombol. Tak pernah yang coklat, selalu yang biasa. Ni yang besar-besar. Itu yang kecil-kecil. Yang kecil yang biasa kita beli tak pernah nampak okey juga kalau Abang pun tak nak. terus. Nasi tomato. Nasi tomato. Yang paling. Ni nak ayam gunting. Betul ke? Betul nak ayam gunting? Tersalah dah. Nasi Arab rupanya. Tu nak biryani apa? RM1. Lu tak dapat ambil video ni sekejap. Hari ni dia buka, kita beli kat luar je. Donat. Donat untuk Adam. Berapa liter? Kau pula nak masuk dalam peti. Rizwan, tolong masukkan dalam peti ni, Rizwan. Okey. Nak cakap. Boleh kita makan kat luar. Buah Melaka.
Ni abah diorang beli nasi tomato, ayam masak merah. Kita buat air lagi. Lepas tu, kita punya kan? Yang punya apa? Itu nasi ayam rempah. Okay, jom beli apa? Nasi ayam berempah. Wah, nampak sedapnya. Okey, lagi? Okey, ni yang paling special. Tahu apa? Kita ada apam balik coklat. Okey, saya beli apa lagi? Lagi satu Izan? Apam balik coklat. Oh, melimpah ruah coklat. Dia selalu apam balik biasa je. Hari ni Izan beli apam balik coklat. Sebab nak try. Nak try? Okay, kita rasa sedap ke tak? Ibu nak satu boleh? Boleh? Dan beli apa? Dan yang penting. Yang penting makan dengan nasi tau. Okey. Ni mak saya punya sate. Sate ayam dan sate daging. Sate ayam tu untuk siapa-siapa yang nak. Tak ada kuah je. Kuah dia ni sedap. Apa? Saya beli apa? Dan beli gula-gula. Itu pun boleh masuk untuk berbuka. Dia ada Okey lah. 4, 2. Nasi impit dua ibu nak potong. Besar-besar. Untuk okey. Ibu nak keluarkan semua ke? Penutup dia dua kecil dua besar. Ni masuk ke mana ni? Ya dah. Senang. Sampah. Sudah. Ni yang ini nak masuk dalam makasak. Nampak kan? Ni apa tadi? Ayam gunting. Ni ayam gunting. Yang ini bantuan. Ini apa? Dia dalamnya ada gula-gula. Ada gula-gula. Yang ni kat samping ni boleh. Sini. Tujuh, lapan. 7-8 minit. Ada tahu. Kakak, cuba buka. Yang dalam dia ada bulu-bulu. Ini dia punya. Buka. Ibu dah boleh puasa dulu. Alhamdulillah. Dan dah pandai puasa. Dah pandai puasa dulu. Sekarang
wala katulad mo bika amanah Wa'ala rizqika akhtarna birahmatika ya arhamar rahimin. Okey, cukup makan semua. Sarah, okey tak ayam dia? Abang, Azwan? kalau abang ambil pinggan yang lain, abang boleh cuk ni. Letak sup dia. Tak nak sup dia? Okey, sedap tak ayam pada pedas? Pedas ke? Macam asyik minum air je. Ni dia hantam sate tadi. Oh, sate pedas. Macam tu. Oh, ayam tomato tu tak pedas? Tak pedas. Okey. Kuah sate ni pedas pula. Dan boleh makan tak? tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, kuah sate. Pedas. Boleh makan sate. Makan sate gitu je. Kaki? Betul ke Adam nak semayang ni? Betul lah. Okey lah kalau Adam nak semayang. Dah malam ni, betul tu. Dah malam. Ada budak-budak tu kan? Sini. Nak balik nanti baru kita U-turn. Okey, sang? Okey, boleh. Okey, dah sampai. Aku ke. Baik-baik. Jom kita kat sini. Oh, ada sekelengga. Okey, sini. Okey. Jom. Sana ada sana. Kat pintu Sarah. Assalamualaikum. Adam, sedikit buka.